Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Zahidah Zafira binti Sa'dun KIDL 240204009 bersama sahabat saya Muhammad Zainul Arifin bin Nur Hassan KIDL 240204002 akan membentangkan tajuk analisis hak dan tanggungjawab suami isteri dalam perkahwinan menurut perspektif Undang-Undang Keluarga Islam. Perkahwinan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi merupakan akad suci yang mengandungi nilai ibadah, tanggungjawab dan hak kedua-dua pihak. Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia digubal berasaskan Al-Quran, hadis, istimat dan qiyas melalui enakmen negeri, berfungsi sebagai panduan untuk menjaga keharmonian rumah tangga dan keadilan dalam hubungan suami isteri. Antara kepentingan hak dan tanggungjawab, yang pertama ialah menjamin keseimbangan antara hak dan kewajipan. Yang kedua ialah menegakkan prinsip keadilan dan kasih sayang sebagai asas perkahwinan. Yang ketiga ialah membantu pasangan memahami kedudukan mereka menurut undang-undang. Dan yang terakhir ialah mengelakkan konflik dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Hak dan tanggungjawab suami. Nafkah zahir merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan anak-anak. Suami wajib menyediakan nafkah kepada isteri mengikut kemampuannya. Nafkah batin pula meliputi keperluan kasih sayang, perhatian dan hubungan suami isteri yang sah. Bukan hanya sekadar hubungan fizikal tetapi juga sokongan emosi. Suami juga bertanggungjawab melindungi isteri daripada sebarang bentuk bahaya, penganiayaan atau penghinaan. Suami perlu memberi layanan yang baik termasuk menghormati, berlaku adil dan menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Hak dan tanggungjawab isteri. Isteri berhak menerima nafkah daripada suami. Nafkah ini merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, rawatan kesihatan dan lain-lain mengikut kemampuan suami serta keperluan hidup semasa. Hak ini adalah jaminan undang-undang untuk memastikan kebajikan isteri tidak diabaikan. Seorang isteri juga bertanggungjawab mentaati suami dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Hak dan tanggungjawab bersama. Suami dan isteri sama-sama bertanggungjawab memelihara suasana harmoni, saling menghormati dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Kedua-dua ibu bapa berhak bertanggungjawab memastikan anak-anak dibekalkan ilmu duniawi dan ukhrawi agar mereka menjadi insan seimbang. Anak-anak juga berhak menerima nafkah yang mencukupi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, rawatan kesihatan serta pendidikan. Anak-anak juga berhak mendapat perhatian, melayan dan kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Kasih sayang ini penting untuk membentuk emosi yang stabil dan membina hubungan kekeluargaan yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya Nur Zahidah Zafira binti Sa'dun. InsyaAllah saya akan menyambung tajuk sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah bahan ataupun maklumat asal yang belum ditaksir atau dianalisis oleh orang lain. Ia merupakan bukti langsung ataupun catatan pertama tentang sesuatu peristiwa, fenomena ataupun kajian. Contohnya ialah dokumen rasmi seperti perlembagaan, rekod mahkamah dan juga artifak sejarah. Kelebihan ialah dapat memberikan maklumat yang asli dan membolehkan pelidik membuat analisis sendiri tanpa pengaruh tafsiran orang lain. Sumber sekunder pula ialah bahan yang mentafsir dan menganalisis ataupun menghuraikan sumber primer. Ia bukanlah bukti asal tetapi hasil daripada kajian atau ulasan daripada pihak lain. Sebagai contoh, buku teks, artikel, jurnal, kajian sejarah yang menggunakan dokumen lama sebagai rujukan. Kelebihannya ialah memberikan gambaran menyeluruh dan konteks yang lebih jelas dan memudahkan pemahaman kerana sudah ditafsir oleh pakar. Tuntutan nafkah. Pihak isteri boleh memfailkan tuntutan nafkah di mahkamah syariah dengan mengisi borang permohonan dengan menyatakan jumlah nafkah yang dituntut seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan. Mahkamah akan menilai kemampuan suami dan keperluan anak ataupun isteri
dengan bukti seperti slip gaji, bil perbelanjaan dan mengemukakan rekod kehidupan harian. Jika suami gagal memberikan nafkah, mahkamah mengeluarkan perintah nafkah. Sekiranya suami ingkar, boleh dikenakan tindakan seperti denda atau penjara kerana nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab suami walaupun telah berlaku perceraian. Seterusnya ialah tuntutan fasah dan ta'liq. Fasah bermaksud isteri memohon pembubaran perkahwinan di mahkamah syariah atas sebab tertentu seperti suami tidak memberikan nafkah, hilang, zalim ataupun mempunyai penyakit yang berbahaya. Manakala ta'liq pula, sekiranya suami melanggar ta'liq yang diucapkan selepas akad nikah seperti tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut, maka isteri boleh memohon pembubaran perkahwinan. Isteri berhak menuntut hak-hak selepas perceraian seperti nafkah iddah, muta'ah dan harta sepencarian sekiranya pihak mahkamah berpuas hati dengan perkahwinan dibubarkan melalui fasah ataupun ta'liq. Implikasi undang-undang. Perintah mahkamah syariah mempunyai kuasa sekiranya ada pihak yang gagal mematuhi perintah dan boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Tata Cara Mahkamah Syariah dan Akta Jenayah Syariah Negeri mengikut negeri-negeri itulah. Hak isteri dan juga anak dilindungi oleh undang-undang kerana nafkah adalah kewajipan suami yang tidak boleh diabaikan. Perceraian melalui fasah ataupun ta'liq memberi kesan di sisi undang-undang termasuk hak penjagaan anak dan pembahagian harta. Tindakan jenayah syariah boleh dikenakan terhadap suami yang ingkar perintah nafkah ataupun berlaku penganiayaan. Kesimpulannya, Undang-Undang Keluarga Islam bukan sahaja berfungsi sebagai mekanisme perundangan, tetapi ia juga adalah sebagai instrumen keadilan sosial yang menjaga keharmonian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.